Macam mana rasanya hidup sebagai Firaun di zaman Mesir Purba dari kecil sampailah meninggal dunia? Hidup sebagai seorang Firaun di zaman Mesir Purba bukan sekadar tentang kuasa dan kemewahan, tapi juga sebagai satu perjalanan panjang yang penuh tanggungjawab, tekanan dan takdir yang telah ditentukan sejak dari kecil. Seorang Firaun bukan hanya dianggap sebagai raja, tapi disembah sebagai wakil dewa di bumi. Firaun memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Tapi itu nampak megah di mata je. Realitinya hidup sebagai Firaun ni tak pernah bebas sejak dari kecil seperti orang biasa. Zaman kanak-kanak. Sejak kecil, seorang bakal Firaun dibesarkan dalam istana dengan penuh kemewahan. Tetapi kehidupannya sangat terikat dengan disiplin yang ketat. Dia diajar tentang kepimpinan, strategi, peperangan, agama dan cara mentadbir kerajaan. Guru-guru terbaik akan membimbingnya setiap hari, memastikan dia bersedia untuk memikul tanggungjawab besar sebagai pemerintah seluruh Mesir. Walaupun hidup dalam kemewahan, masa kecil Firaun tidak seperti kanak-kanak biasa kerana setiap langkahnya diawasi dan diharapkan menjadi sempurna. Jadi sejak dari kecil, dia tak ada masa untuk bermain-main ataupun bersukaria macam kanak-kanak yang lain. Zaman remaja. Apabila masuk ke usia remaja, tanggungjawab Firaun semakin bertambah. Firaun remaja mula terlibat dalam urusan pentadbiran, menghadiri perbincangan penting dan mempelajari cara membuat keputusan yang memberi kesan kepada seluruh rakyat Mesir. Pada masa yang sama, Firaun remaja juga dilatih sebagai seorang pemimpin tentera, bersedia untuk mempertahankan kerajaan Mesir daripada musuh. Usia masih muda tapi dia sudah diberi beban yang sangat besar, bukan sahaja untuk dirinya tetapi untuk seluruh empayar Mesir Purba. Zaman dewasa. Sekarang tibalah masanya untuk Firaun muda menaiki tahta dan bermulalah kehidupan sebagai seorang Firaun yang sebenar. Firaun muda kini menjadi pemerintah tertinggi. Segala keputusan berada di tangannya. Rakyat Mesir memandang Firaun sebagai pelindung dan juga sebagai dewa suci yang disembah. Istana dipenuhi dengan kemewahan, emas, hiasan dan pelayan yang sentiasa bersedia memenuhi keperluan Firaun. Tapi di sebalik semua tu, Firaun perlu membuat keputusan yang sukar setiap hari, termasuk dalam hal peperangan, ekonomi dan kepercayaan kepada agama. Kesilapan kecil boleh membawa kesan besar kepada seluruh kerajaan Mesir Purba. Sepanjang pemerintahannya, seorang Firaun sentiasa berusaha untuk meninggalkan legasi yang agung dan diingati. Pembinaan piramid Giza dan ukiran patung menjadi simbol kekuasaan dan keagungan Firaun. Tapi tekanan untuk kekal berkuasa dan dihormati tak pernah hilang. Ancaman daripada musuh luar dan juga pengkhianatan dalam istana sentiasa menghantui kehidupan Firaun. Walaupun Firaun adalah pemerintah tertinggi, tapi masih ramai orang yang tak puas hati dan nak rampas tahta Firaun tu. Zaman tua. Bila usia Firaun dah semakin tua, Firaun mula fikirkan tentang kematian dan kehidupan selepas mati. Dalam kepercayaan mereka, kehidupan tidak berakhir dengan mati, tetapi berterusan di alam lain. Sebab itulah persiapan untuk kematian Firaun dilakukan dengan sangat teliti. Banyak Firaun akan diawet melalui proses bumia dan segala harta akan dikebumikan bersama Firaun untuk digunakan di alam seterusnya. Lepas tu, makam yang dibina untuk banyak Firaun juga nampak sangat megah. Ini untuk tunjukkan simbol kedudukan yang sangat tinggi semasa dia hidup. Lepas Firaun meninggal dunia, seluruh negara Mesir akan berkabung sebagai tanda penghormatan. Upacara pengebumian dijalankan dengan penuh adat dan hormat. Walaupun jasad Firaun dah tak ada, tapi nama dia akan terus hidup dalam sejarah sebagai seorang pemerintah yang pernah memegang kuasa tertinggi di Mesir. Dari sini kita boleh nampak kehidupan sebagai Firaun mungkin kelihatan penuh kemewahan dan ada kekuasaan yang besar. Tapi hakikatnya hidup sebagai Firaun dipenuhi dengan tanggungjawab besar, pengorbanan dan tekanan yang tidak pernah berakhir daripada hidup sampailah mati.